indah dan menagih sayang. Namanya teman di pinggir malam, aku masih sepi, ingin suara tak keluar. Aku masih tuli, oh kilauan mimpi, oh kilaunya budi, tak ku kenal diri. Hatiku terlantar, dimana tempat hitam, mana perlu terlihat di mata secara sempurna. Memangnya sama, memangnya salah, orang pada memang jika kita pakai malam-malam. Anak metropolitan. Rita! Rita! Cari tu perempuan! Aku tak tahu lah! Mana dia? Dia sekarang! Tak ada. Hai, memang patut kau takut! Bi. Budak Man, Bi. Budak Man tengah kejar, Bi. Dah, jap. Takut! Lepaskan aku! Aku tak ada korang! Jangan nak caw, Man. Man. Kau budak Hakim, Man? Bukan? Kau bukan budak Hakim? Kau bukan budak Hakim? Bukan? Ha? Sekarang Nita tak ada. Lu ganti, Buka baju sekarang. No. Buka baju. Lu degil, Ash, pegang tangan dia. Tak buat gua marah. Apa mau jamu adu? Enjoy. Amy, budak-budak Man semua dah kerumun dia. Bi, you listen, Bi. Kita kena selamatkan diri kita dulu. Budak Man tu ramai. You nak diorang pukul Bi lagi? Dah. Bi, I tak sampai hati, Bi. Amy tu dia kawan I, okey? I nak kena tolong dia juga. Bi! Nak bodoh ni perempuan. Macam penyakit lah. Dah puas? Lu suruh Nita jumpa gua. Okey? Kalau tak, gua spread video ni kat internet. Okey? Kalau lu berani report kat polis, gua kasih lu lagi teruk, lu faham tak? Ini aku, Nita. Amy. Ini semua plan kau, kan?
Sudahlah, Nita. Kau jahat! Kau jahat! Kau tak berterima kasih langsung Aku patah balik ni sebab aku nak tolong kau, tak, Amy? Aku dah tak percaya kau lagi, Nita. Aku dah tak percaya kau lagi! Amy! Kan ada cakap dengan you tadi. Biarkan dia. Dia kena pun memang padan dengan muka dia. Amy, kau mesti buat polis report. Biar orang semua kena tangkap. Tak nak, Riana. Aku takut. Nanti diorang apa-apa kena aku lagi macam mana? Aku teman kau pergi doktor. Tolong jangan bila budak sekolah, please. Please, Riana. Aku takut. Aku takut. Aku malu. Aku malu, Riana. Tolong. Macam mana projek tu, Daddy? Okey, good. Tengah kemas bilik Azwan. Dia dekat luar main game. Okey. Okey, bye, Daddy. Wan. Wan? Ada apa, Mami? Mami nak cakap sikit. Nantilah. Tengah main game ni. Apa dah jadi ni, Wan? Kenapa teruk sangat test paper Wan ni semua? Wan dah cakap, Wan malas nak belajar lagi. Wan tak fikir masa depan? Ini semua pasal budak Ida tu ke? Atau Amy? Sampai Wan jadi teruk macam ni? Cuba Wan terus terang dengan Mami. Mami, Wan malas nak cakap pasal ni, Mami. Wan nak keluar kejap. Wan! Azwan! Dah lah. Jangan fikirkan pasal Amy tu lagi.
Bi, I takut, Bi. I takut. Kalau Amy report polis, lepas tu dia cakap, I pakat dengan Manya geng. Macam mana, Bi? Tolong stop it boleh tak? Bi, you rasa patut tak kalau I telefon Amy? Tak payahlah. Biarkan dia cool dulu. Yang you sibuk apa pasal? Bukan diri you kan? Tengok, Bang. Alah, kesiannya. Padam muka dia. Agak-agak Mama kan? Hakim tahu tak pasal dia? Mama rasa dia tahu. Tapi Mama agak kan. Dia dah goyang sama Papa. Ma, betina Farin tu tak cari Mama? Perempuan tu nak tunjuk besar sama Mama. Please lah, Pa. Kalau si betina tu tak bilang Hakim, Mama nak buat apa sekarang? Mama rasakan Mama nak upload video tu kat internet. Jana! Amy mana Dah lama dia tak datang sekolah. Aku berdonok dengan dia tau. Amy tak datang sekolah lah minggu ni. Dia sakit ke? Amy kena moles. Hah? Bukan seorang. Ramai. Siapa yang moles dia? Budak gangster. Aku bilang kau jangan bilang orang tau. Dah, aku jalan dulu. Bal. Amy kena moles tau. Hah? Ramai-ramai. Orang dah dengar pasal Amy? Syafiq baru beritahu aku. Aku dah tengok kat internet. Padan muka dia. Suka sangat kan pergi parti. Kesian Amy. Hello, Amy. Boleh aku datang jumpa kau? Asal kau tiba-tiba nak jumpa aku? Aku cuma nak bantu kau. Apa kau cakap ni? Apa yang kau nak tahu? Dia nak bilang kau, Kau pergi ceklah kat internet. Amy.
Bro. Ciao. Kita yang menentukan hidup kita. Tak ada orang yang nak hidup hitam selamanya. Berikanlah saya peluang untuk tunjuk jalan yang putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ana. Masuklah, Kak. Duduk. Abang tak ada? Abang kerja. Kak Ana buat apa lagi ni? Oh, tadi Kak Ana singgah supermarket sekejap. Ni ada barang-barang dapur sikit lah. Terima kasih ya, Kak. Nanti senanglah kalau abang nak masak. Abang tahu masak? Semua abang tahu, Kak. Basuh baju, buat air teh. Abang suka marah tak? Taklah, Kak. Tak pernah. Abang Hakim tu baik, Kak. Dia cuma marah kalau kita tak nak belajar. Untung Masni dengan Sofia dapat abang macam Abang Hakim. Habis? Kalau lu tak nak kerja macam sekarang, lu mau kerja apa? Kim, lu mau cuci tangan ke apa? Jeff, gua sudah janji sama kau punya adik. Kim, kita susah cari makan. Orang lain mana kisah? Kim, lu mesti ingat. Kita pahal kalau lu keluar. Lain geng, mesti ingat busuk sama lu. Siapa boleh ganti lu? Azwan tu baru masuk. Pak. Bapak nak makan? Nanti dulu. Aku nak mandi dulu. Pak, pakailah dulu. Bapak kan belum dapat kerja.
Memang susah kalau jadi bekas banduan. Banyak majikan yang tak mau. Pakailah dulu. Bapak kan belum dapat kerja. Kenapa belum tidur? Kalau dari dulu Bapak tunjukkan sayang, tentu Hakim tak jadi macam ini. Aku tahu. Setiap kali aku pukul kau, bukan salah kau. Kenapa? Kerana aku marah. Bapak marah dengan siapa? Bila Hakim tak tahu kenapa Bapak pukul Hakim, Hakim bergaduh, pukul orang lain, nak lepaskan marah. Pak, Hakim jadi macam ini tak apa, Pak. Tapi macam mana dengan adik-adik? Sampai bila Bapak nak marahkan Mak? Sampai bila, Pak? Jeff,
Lama lu tak picit. Gua ingat lu sakit. Mami aku kat rumah lah. Apa kau nak jumpa? Wan, ni serius ni. Kita pecong dan nak cuci tangan. Apa jadi? Tak tahulah. Wan? Wan bawa apa kat sini? Wan jumpa kawan jap. Nanti. Mami balik dulu lah. Wan, duduk kejap. Kenapa, Mami? Siapa kawan Wan tadi? Jeff. Wan berkawan dengan budak Samsing, Mana Mami tahu dia budak Samsing? Mami tahulah. Tangan dia ada tattoo. Wan, dah tak ada orang lain lagi ke yang Wan boleh berkawan? Dia baiklah, Mami. Dia ambil berat pasal Wan. Tapi Mami tak suka. Wan kan masih sekolah lagi. Wan, tolonglah. Ubah perangai sebelum Daddy dapat tahu, ya? What? Baru sekarang, Mami dengan Daddy nak ambil tahu pasal Wan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lain awak hari ni? Terima kasih. Sebab hari itu atas rumah masak untuk saya dan adik-adik. Saya cuma nak bantu apa yang saya mampu. Awak dah tahu siapa saya. Tapi awak masih nak susahkan diri awak buat ni semua. Boleh saya tahu kenapa? Abang saya macam awak. Penyayang. Kami sekeluarga tak tahu dia masuk kumpulan Samsing. Bila saya tahu, semuanya dah terlambat.
tak nak nasib awak jadi macam abang saya. Kita kena pergi dari sini sekarang. Kenapa? Hakim, siapa lelaki itu tadi? TC. Dia baru keluar penjara. Kenapa? Dia kena tangkap lepas gaduh. Dia masuk 3 tahun. Hello, Jeff. Kau malu gantung mata kat TC ya? Dia dah keluar. Ciao. Hakim, saya tak nak apa-apa terjadi pada awak. Awak mesti tinggalkan dunia Samsing ni. Azwan, lu seorang nampak? Kau ada apa-apa kau nak? Aku belajar. Lu kan ada Chen. Macam mana lu masuk kat Merah? Black, kasih aku fake ID. Lu sudah terror lah. Apa hal ni? Lu boring-boring? Ha? Aku boring dengan mami aku. Dah start lah sound macam-macam hal kat aku. Masa dia nampak aku dengan Jeff. Apa hal Jeff sendiri sama lu? Jom kita nak cuci tangan. Jeff tak bilang kau ke? Alamak, ni perempuan tak boleh tengok gua senang sikit lah. Malas aku nak layan. Kat lah. Titing lah dia jantan. Ben, air Ben. Easy loh. Pula. Dah jumpa lagi. Jumpa lagi. Nita. Nita. Nita.
Ambil darling Nita. Nita. Nita, apa ni lah? Kenapa lah sayang ni? Kenapa macam sedih je? Janganlah Nita sama abang macam ni. Happy-happy lah. Nita okey. Dia okey tadi sedih-sedih gitu Nita. Come on Nita. Untuk abang happy lah sikit. Okeylah. Nita, jangan sama abang. Jangan sama abang. Happy-happy sama abang. Mari Nita. I'm okay. I don't think so Nita. Kamu Nita. Cakap kamu Nita. Nita. Apa ni? Tak goreng apa Tina? Pelajaran Azwan merosot sebab dia bercampur dengan budak-budak gangster. Hello Syafiq. Ini maminya Azwan. Syafiq tahu tak dengan siapa Azwan selalu keluar? Jom. Kim, Mak Azwan. Siapa Hakim? Saya Hakim, Aunty. Oh, jadi kau samsing lah ya? Korang semua dah rosakkan Azwan dan ajar anak aku jadi jahat. Nanti, Aunty. Aunty tak tahu cerita. Aunty jangan tuduh. Jeff. Apa yang aku tak tahu Azwan tu dulu budak baik tau. Tapi korang semua dah racunkan fikiran Azwan. Kalau korang semua tak ada masa depan, jangan nak rosakkan masa depan orang lain boleh? Hah? Habis? Aunty nak apa sekarang? Jeff. Korang ni nak jadi apa Sampah masyarakat. Aku beri korang amaran jangan ganggu Azwan lagi. Tapi kalau korang berdegil juga, aku akan report polis. Kita minta maaf, Aunty. Kita janji. Kita tak akan ganggu Azwan lagi. Sorry, Aunty. Dan Tak, siap. Semalam ada regular customer kita komplain. You kurang hajar dengan dia. Si tua tu dia mengata dengan I tau. Apa? Dia fikir mentang-mentang dia ada duit, dia boleh buat apa saja dia suka, ha? Jangan kerana you seorang buat hal, I hilang customer. Hey, you listen Kalau you tak nak I kerja kat sini, I boleh berhenti, okay? Anyways, I tak hadap pun lah kerja kat sini. Hah? Jeff, saya dah kelambat sikit. Aku bawa makanan ni. Kita lepak Tak nak Apa hal ni, Jeff? Apa hal lu cakap? Asyik baik kau respect Hakim tau. Kalau tak, kau dah bantai lu punya mak. Mak lu datang, hina kita orang tau. Gua tak boleh angkat. Lu dengar sini. Hakim tak nak lu campur kita lagi. Faham? Jeff. Jeff. Ya, you berhenti kerja kenapa? Fikirlah sikit. Biasalah orang tu pegang-pegang. B, I pun ada perasaan tau, B. You ingat I barang free apa? Diorang ingat, diorang boleh buat apa-apa apa, mentang-mentang diorang ada duit. Dah lambat pun kalau you nak sensitif. Habis, bila you nak cari kerja lain? Hey, kau selalu tanya aku pasal aku kerja. Habis, kau nak buat apa? Sampai bila kau nak makan hasil aku?
Irritating with jantan. Wan, Mami nak cakap sikit. Baguslah. Wan pun nak cakap dengan Mami. Mami, apa Mami dah cakap dengan kawan-kawan Wan? Diorang tu bukan kawan Wan. Lagipun itu tak penting. Ni, bil kredit kad ni. Wan buat apa sampai pakai banyak duit macam ni? Hakim yang suruh Wan keluarkan duit kan? Dasar samsing. Lagi-lagi salahkan orang lain. Sepatutnya Mami salahkan diri Mami sendiri. Wan! Wan dah biadab Mulai hari ini, Mami tarik balik kad kredit tu. Baik Wan tinggalkan perangai buruk Wan tu sebelum dia dibalik. Boleh aku duduk? Tak ada hal. Minum. Aku nak kau join aku. Habiskan Hakim. Masa itu, kawan saya semua ajar saya isap rokok. Sampai masuk gangster, sampai kita jual dadah. Pasal apa saya ikut abang saya. Jadi saya teruskan dengan geng members sampai ada clash. Abang saya kena cucuk dalam 12 kali cucuk lah dengan tikam dengan pisau dengan screwdriver. Jadi doktor sampai cakap abang kau dah nak mati. Jadi daripada situ saya pun cuba berubah sampai saya datang kat kawan saya lah. Saya cakap aku nak berhenti. Diorang cakap, kalau kau nak berhenti, kau serah badan lah. Kira kalau dalam hal gangster, serah badan tu standby kena pukul. Dan saya kena pukulan tu dengan besi. Yang ada pukul badan saya, yang ada kepala. Yang paling saya terukkan sekali kat kaki lah. Kaki saya apa tu sampai koyak, patah. Bila kita kena pukul balik tu baru kita tahu apa kita rasa. Cuma saya harap masyarakat tak pandang rendah dengan macam kita-kita, macam pernah jadi gangster, orang pernah keluar prison. Seharusnya mereka kasih peluang lah. Yang penting diorang kasih kita sokong, kita semangat lah untuk teruskan hidup.